Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi anwaril Qur'an. Ya Allah, terangilah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, masukilah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bi hurmatil Quran. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha ya khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Yang dikasihi sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi perbincangan kita, rukun yang ke-8 tentang mukjizat dan karamah. Pinjam jam. Rukun yang ke-8 tentang mukjizat dan karamah. Pertama, Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan bahawa mukjizat adalah perkara zahir yang mencarikan adab, kebiasaan yang berlaku kepada seorang nabi untuk membuktikan kenabiannya dengan dalam menghadapi kaumnya serta mencabar mereka dengan mukjizat tersebut. Mukjizat tersebut tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun untuk mendatangkan sesuatu sebanding dengannya, maka wajib ditaati nabi yang demikian itu. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam suatu yang dinamakan dengan nama mukjizat hissi. Mukjizat ada dua, mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Mukjizat hissi ialah mukjizat yang boleh dilihat dengan mata, nyata pada pandangan mata. Yang kedua, mukjizat maknawi, mukjizat yang dipahami melalui jalan fikir dan renung yang mendalam. Mukjizat maknawi Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada dua, Al-Quran dan Al-Isra wal Mi'raj. Mukjizat hissi adalah mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain juga. Allah Ta'ala jadikan mukjizat hissi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang besar, tidak hangus. Nabi Musa, mukjizat hissi dia adalah tungkat dia serta perkara-perkara yang lain. Penyakit, darah, musibah menimpa masyarakat Mesir, darah, katak dan sebagainya lagi. Jadi nabi-nabi ini dengan mukjizat yang seperti ini menjadikan kaum dia tidak boleh nak lawan dia. Ini adalah kekuatan. Tunjuk Allah Ta'ala maha perkasa. Allah Ta'ala itu azizun, maha kuat. Qawiyun, maha kuat. Azizun, maha gagah perkasa. Tidak boleh ditentang. Syariat dia pun tidak boleh ditentang. Maka ajaran Rasul pun tidak boleh ditentang oleh orang yang nak mencari kebenaran, orang yang nak jalan dengan hati yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi ahli nafsu, dia tengok kekuatan itu, dia tak berimak juga.
dia tidak beriman, dan dia duduk dalam ingkar. Jadi bila mana Allah menjadikan mukjizat itu memang benar-benar ada wujud di tangan nabi-nabi dan rasul-rasul, nyata wujudnya mukjizat itu, maka mukjizat ada perkara yang kita kena beriman juga. Ahli sunnah wal jamaah mengajarkan bahawa harus terjadinya karamah kepada para wali yang menunjukkan benarnya kewalian mereka itu. Golongan Qadariyah mengingkari adanya karamah para wali kerana mereka tidak mendapati orang yang mempunyai karamah dalam golongan mereka. Ini dalam pelajaran tauhid kita belajar beberapa perkara yang menunjukkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mempunyai sifat jalal, sifat keagungan, kebesaran, kemegahan. Jadi sifat ini adalah mencabar orang-orang yang memeranginya. Yang orang yang memerangi rasul-rasul ini biasanya terdiri daripada pemimpin-pemimpin dalam masyarakat, ketua-ketua, kepala-kepala dalam masyarakat yang merasa sombong dengan kuasa yang ada pada mereka. Kuasa yang ada pada mereka menjadikan mereka takabur. Allah Ta'ala tunjuk kekuatan melalui tangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam ini. Maka itu namanya mukjizat. Maka dalam pelajaran tauhid dibincangkan lagi pula beberapa perkara pelik yang lain yang dinamakan dengan nama karamah, dikurniakan kepada orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Diberikan juga istidraj, sihir, benda pelik juga. Istidraj diberikan kepada ahli maksiat, sihir diberikan kepada ahli maksiat. Dan sihir ini adalah sesuatu yang boleh dipelajari. Buat jadi, buat jadi, buat jadi. Kenapa? Kerana dia ada rahsia di sebalik kekuatan yang dilihat sebagai pelik itu. Jadi bila ada banyak benda pelik, ada banyak nama, kita bubuh nama mukjizat kepada orang yang mendakwa kenabian dan benar. Orang yang mendakwa kenabian, kalau dia tidak benar, macam Musailamatul Kazzab ataupun sesiapa sahajalah, sepanjang zaman ada je orang yang mengaku jadi nabi dan rasul. Mereka ini akan menjanjikan satu perkara. Maknanya akal manusia ini kecil, kedil. Maka diri manusia nak sesuatu yang lebih tinggi, tidak mampu dicapai oleh akal. Belakang dia tak ada. Maknanya kekuatan tu ada banyak, kekuatan tu ada besar. Kekuatan akal adalah sangat kerdil di dalam kekuatan-kekuatan yang besar, yang berbagai-bagai tadi. Di manusia minta kekuatan. Orang yang tidak nabi, tidak sebenarnya nabi, menjanjikan akan bawa benda pelik tadi, tetapi mereka berbohong, akhirnya tak dibawa. Rasul Nabi yang sebenar-benar dia akan boleh bawa, kerana dia berada di dalam bantuan Allah, pertolongan Allah. Dia berada dalam kawalan Allah. Ini bab Nabi. Jadi kita panggil al-mu'jizat. Yang lain daripada itu, benda pelik yang berlaku pada seorang manusia, kita nak kategorikan sebagai mukjizat ke tidak. Ini payah. Kerana kita hanya berhukumkan dengan zahir sahaja. Zahir kita tengok dia baik, kita kata dia adalah karamah. Zahir kita tengok dia adalah ahli maksiat, kita kata dia istidraj. Hak sebenar dalam hati dia, bagaimana dia dengan Tuhan, bagaimana Tuhan dengan dia, ini perkara yang di luar daripada kemampuan manusia. Nak ukur, manusia tak mampu. Jadi hak benar kita serah pada Allah Ta'ala. Cuma kita berhukum dengan hukuman yang zahir saja. Allah bagi beberapa perkara yang mencairkan adab kepada beberapa orang di kalangan hamba-hambanya yang zahirnya kita lihat dekat dengan Allah Ta'ala, maka kita namakan benda tu sebagai karamah para wali. Wali, apa makna wali? Wali ini bukan makna orang yang buat, orang yang duduk tempat karamah. Dah.
Masyarakat kita ni bila sebut wali salah faham. Dia faham wali ni ialah orang yang boleh buat benda pelik. Dah. Wali ni ialah orang yang menyerahkan urusan dia pada Allah. Makna menyerahkan tu dalam hati dia faham semua yang berlaku ni adalah daripada Allah, kepada Allah, dengan Allah, minallah ilallah billah fillah. Maka dia tak nampak kekuatan makhluk, kerana semua kekuatan itu sebenarnya adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam dia berjalan atau jalan menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala mengurniakan kepadanya kadang-kadang beberapa perkara-perkara yang pelik, mencairkan adab yang tidak mampu dilakukan oleh orang-orang yang batil. Ahli batil tak mampu nak lawan dia. Jadi berlaku dalam banyak sejarah Islam lah, terutamanya sejarah penyebaran Islam di negara bukan Arab. Di tempat kita, di India, di Afrika, di Asia Tengah, belah-belah Turkistan dan sebagainya lagi. Masyarakat di situ jadi Islam, masuk Islam kerana pendakwah mereka boleh bawa benda pelik. Ada masyarakat nak tengok benda pelik dulu, baru beriman. Dan pendakwah di zaman itu, zaman silam itu, memang betul-betul boleh bawa benda pelik. Maka terbentuklah acuan pemikiran kita, wali ni kena buat benda pelik. Wali ni ialah mesti boleh berjalan baik. Wali ni mesti boleh buat benda pelik. Bagaimana ulama dulu boleh buat? Jawabnya, mereka tawajuh bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka tawajuh bulat kepada Allah, Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Hari ini kita, Allah Ta'ala buat suatu perjalanan yang lain daripada jalan zaman dahulu. Dan perjalanan perjalanan tempat lalu itu hari ini dalam konteks tawajuh tu dah jadi makin kurang. Ini perkara yang kita kena faham juga berkaitan dengan karamah para wali. Nombor 3, Ahli Sunnah wal Jamaah mengajarkan. Cuba tak, kita tajuk kita rukun yang ke-8 tentang mukjizat dan karamah. Bahagian kita tu. Yang ketiga, Ahli Sunnah wal Jamaah mengajarkan bahawa susunan Al-Quran adalah mukjizat. Bahkan semua Al-Quran itu adalah mukjizat. Isi dia, kandungan dia, ajaran dia, bacaan dia, semua adalah mukjizat yang melemahkan manusia. Akal fikiran mereka, usaha mereka jadi lemah untuk menandingi kehebatan yang ada pada Al-Quranul Karim. Hal ini berlawanan dengan pendapat Qadariyah dan juga Qadariyah seperti An-Nazam yang menyatakan bahawa tidak ada mukjizat dalam susunan Al-Quran. Qadariyah ada banyak mazhab pula. Qadariyah ada banyak mazhab. Ada nama Nazamiyah, macam-macam lah. Jadi nama ni nak menerangkan bahawa Qadariyah ni dulu dia ajaran yang besar. Ramai orang pandai cakap melibatkan diri dalam Qadariyah. Maka masing-masing yang pandai bercakap ni ada anak murid, ada grup masing-masing, dan grup masing-masing ni menyatakan pandangan guru masing-masing. Ada hak kata macam dia. Ada di antara mereka yang kata susunan Al-Quran bukan mukjizat. Jadi sebenarnya Al-Quran itu semualah bacaannya jadi mukjizat. Kita nak lawan bacaan Quran. Qari baca Quran dengan orang penyanyi terkenal menyanyikan satu lagu, tak sama. Tak sama. Dan ramai penyanyi-penyanyi di barat hari ini masuk Islam. Kerana apa? Kerana mereka mendapati pada susunan irama Al-Quran itu lain
daripada bentuk lagu yang mereka pelajari. Quran itu susunan dia boleh menghasilkan bunyi yang mendayu-dayu, bunyi yang orang dengar kadang-kadang jadi keluar air mata secara automatik. Ini contohlah yang tidak boleh dibuat oleh mana-mana lagu-lagu yang lain ataupun mana-mana penyanyi menyanyikan lagu-lagu yang lain. Itu mukjizat tu. Itu dari sudut bacaan, bunyi bacaan orang yang membaca Al-Quran saja. Kandungan dia macam mana? Kandungan dia lebih hebat lagi. Kandungan dia lebih hebat. Kemudiannya dari segi susunan kata dia. Susunan kata. Kok sudut bahasa yang mendalami akan menemui Al-Quran itu seluruhnya dalam apa sudut pun adalah mukjizat. Dan sesiapa yang menafikan benda ni, macam golongan nazam tadi ni menafikan benda ni, maka rosak akidah dia. Yang keempat, ahli sunnah wal jamaah mengajarkan bahawa terdapat mukjizat Nabi. Nabi sendiri secara khususnya ada mukjizat yang khusus kepada dia. Mukjizat maknawi satu, mukjizat hissi. Seperti terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan. Ni di peringkat Mekah lah. Orang musyrikin cabar Nabi. Kalau betul, cuba belah bulan. Maka Nabi menjanjikan pada malam ni kamu tengoklah semua di atas bukit Jabal Abil Qubais akan nampak benda yang pelik yang menandakan kebenaran Nabi. Mereka tunggu, malam mereka tunggu. Mereka melihat bulan terbelah dua. Dan ada riwayat menyebut pada ni riwayat cerita mereka kemudian ni, beberapa tempat di dalam dunia jadi masuk Islam kerana melihat bulan terbelah dua pada malam tersebut. Ada beberapa raja-raja yang mengikut ajaran Hanif, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bila Nabi jadi Rasul, mereka tak dapat lagi berita tu pada waktu itu. Ni zaman dulu lah. Nabi jadi Rasul, dia tak tahu berita tu, tapi dia kekal dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam di India. Jadi mereka ni tengok bulan terbelah dua, mereka tahu ini tanda Rasul itu sudah muncul. Rasul yang dijanjikan itu sudah muncul. Tak berapa lama lepas pada itu, mereka dengar seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajak seruan Islam sampai ke negeri mereka. Mereka pun beriman. Ada macam tu. Maknanya bulan terbelah dua ini bukan dilihat oleh orang musyrikin Mekah sahaja. Dah. Dia telah benar-benar berlaku dan berlaku benda ni di luar daripada kemampuan akal kita nak fikir. Yaqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Adalah benda yang benar-benar berlaku. Maknanya mukjizat hissi berlaku kepada Nabi. Seperti terbelahnya bulan, bertasbihnya anak batu di tangannya, keluarnya air di celah-celah jarinya. Ini berlaku ketika para sahabat berada dalam keadaan kekurangan air. Maka Nabi minta satu bekas, satu bejana. Kalau kita hari ni kita kata besen lah. Minta satu bekas, ada sedikit air, Nabi pun rendam tangan dia. Rendam tangan dia dan masing-masing pakai ambil air daripada besen tersebut, minum. Jadi ramai yang minum perang. Ramai yang minum, tetapi air yang sedikit itu tidak habis-habis juga, tak kering. Ada. Dan mereka melihat air keluar daripada celah-celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka boleh settle masalah kekurangan air tersebut. Jadi air keluar daripada jari-jari baginda yang mulia itu satu daripada bentuk mukjizat hissi yang Allah kurniakan kepada Nabi. Kemudian makanan sedikit memadai untuk orang yang ramai. Ini berlaku kepada Jabir dalam perang Ahzab.
Para sahabat bekerja gali parit di tengah hari yang panas, bertukar lumus. Bila tiba waktu berbuka, tak ada makanan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ada di antara mereka yang berbuka dengan setengah gelas air. Ada di antara mereka yang tidak berbuka. Jabir ni tengok Nabi dah banyak hari tak berbuka ni. Jauh lah dengan kehidupan kita hari ni. Maka dia balik ke rumah dia tanya isteri dia, apa ada di sisimu? Mana apa ada kat dapur? Isteri dia kata ada daging yang boleh dimakan oleh satu orang, sikit lagi. Dia suruh isteri dia memasak, kemudiannya dia pun balik kat Nabi dan mengajak Nabi berbuka bersama dengan dia di rumah dia. Tapi jangan bagi tahu orang. Jangan bagi tahu orang. Nabi ajak juga 2-3 orang sahabat. Jadi tuan rumah Jabir ni rasa, macam mana ni? Nabi kata biarlah masakan itu di atas dapurnya. Di atas dapurnya, jangan angkat. Kemudian Nabi pun makan, ambil sikit Nabi makan. Kemudian Nabi suruh setelah kawan-kawan sahabat, beberapa sahabat yang Nabi ajak sekali ni makan, Nabi suruh mereka ni balik ke parit semula, tempat gali parit tu, panggil pula 10 orang lagi, satu grup ni mari makan pula. Kemudiannya Nabi pesan pada grup ni balik, panggil pula grup lain, sehingga habis grup. Kita kata maknanya kod matematik lah, lebih kurang 3,000 orang makan makanan yang asalnya pada akal berkata untuk 1 ataupun 2 orang saja. Tapi makanan tu tak habis, maknanya tak luak lah, maknanya tak berkurangan hingga habis. Mereka makan kenyang, mereka balik tempat kerja masing-masing. Jabir ni agih-agihkan pula kepada jirannya, agih makanan tu kepada jirannya. Ini nak menerangkan, asalnya nak menerangkan tentang Allah Ta'ala itu Al-Ghani. Allah Ta'ala itu kaya, maknanya maha mencukupkan, cukup untuk hamba dia. Tapi bila kaya Allah Ta'ala itu dipamerkan terang-terang, ditunjukkan terang-terang, jelas, Allah Ta'ala boleh je buat dalam perang tu ada air yang banyak, boleh buat. Allah Ta'ala boleh je buat dalam perang tu ada orang nak bagi makanan yang banyak. Tetapi untuk mendidik nafsu jiwa ini perlu dididik, an-nafs perlu ditazkiyahkan. Maka berlaku pentazkiyahan, pembersihan jiwa kepada para sahabat dalam bentuk perjalanan hidup yang mereka lalui, kebendaan mereka serba sedikit. Allah Ta'ala boleh buat para sahabat gali parit keluar jumpa mah 2-3 butir batu, boleh dah mah 3-4 kilo. Allah Ta'ala boleh buat. Tetapi Allah Ta'ala tidak menjadikan begitu. Cara nak didik nafsu yang mana nafsu tu berkait dengan apa yang mata tengok, pergi ke akal. Akal kata lauk ni tak cukup, tak logik boleh dimakan oleh sekian-sekian ramai orang. Akal kata. Tapi hati itu bagaimana? Hati yang mengenali Allah itu Ghani, cukup. Yang Nabi, cerita Nabi ni orang lain juga tumpang sekali, tumpang makan sekali. Jadi mukjizat pada Nabi SAW. Golongan Qadariyah seperti Nazam mengingkari yang demikian. Kenapa mereka mengingkari? Kerana mereka kata tidak logik. Golongan yang hanya bergantung kepada akal. Masalah. Dia fikir boleh ke tak boleh. Akal kata tak boleh, dia pun tak terima. Sedangkan benda akidah ni benda khair. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan benda akidah ni benda khair supaya
hati itu, cerita akidah ni cerita hati, bukan cerita akal. Supaya hati itu di dalam perjalanan dia mencari keyakinan, hati itu menyuluh. Hati dia berjalan. Dia berjalan. Dalam perjalanan dia menyuluh. Dia nampak alam ghaib tadi. Hati alam ghaib. Hati ni benda ghaib. Berjalan di alam ghaib. Dia nampak pemandangan di alam ghaib. Pemandangan yang dia nampak inilah yang dinamakan yakin. Percaya. Hati berjalan. Hati sentiasa berjalan. Macam mana hati berjalan? Kita tak tahu. Kita buat contoh. Contoh nak cerita hati berjalan. Duduk pada kedudukan yang berbeza. Satu majlis ilmu. Mana-mana majlis ilmu lah. Biasanya orang yang menyampaikan ilmu ni, dia mula dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Tu khatib baca khutbah atas mimbar, dia mula dengan Alhamdulillah juga. Ustaz mula kuliah, dia mula dengan Alhamdulillah juga. Maknanya bermula dengan tahmid. Ya pun? Cerita-cerita. Habis cerita, dia kata, marilah kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Maka kita pun tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu. Subhanaka tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika tahmid. Makna dia, pengisian ilmu itu, majlis pengisian ilmu itu bermula dengan tahmid, tutup dengan tasbih dan tahmid. Kenapa pengisian ilmu itu dia tidak mula dengan subhanallah? Kalau kita tengok besar, subhanallah, tasbih itu besar pada tahmid. Kenapa tidak bermula dengan tasbih, bermula dengan tahmid? Jawabnya, ni nak cerita perjalanan hati. Majlis ilmu, pengusian, khutbah Jumaat, nak cerita perjalanan hati itu seolahnya dia bermula daripada tahmid kepada tasbih adalah perjalanan hati itu mendaki kepada yang lebih sempurna. Mendaki kepada puncak. Mula dengan tahmid. Tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Maknanya tutup dengan tasbih dan tahmid. Maknanya masa tutup tu hati sudah berada di tempat lain daripada tempat dia duduk waktu bermula majlis ilmu tadi. Maknanya hati bergerak. Nampak tak hati bergerak? Ada nampak. Kita duduk dalam majlis ilmu. Kita duduk sila, statik, tak bergerak, tetap duduk. Padahal kita duduk sini, tak bergerak ni. Tapi fikiran kita bergerak tak? Dalam majlis ilmu, badan kita tak bergerak, duduk statik. Fikiran kita bergerak tak? Bergerak. Fikiran kita bergerak. Perasaan kita bergerak tak? Bergerak. Tadi masa boleh-boleh masuk dalam majlis ilmu, serabut. Contohlah, kerana dimarahi isteri. Kita duduk, dengar lagi kuliah, dengar lagi. Jadi tenang. Maknanya perasaan juga bergerak, berjalan dalam majlis ilmu sebagaimana fikiran. Hati kita bergerak tak? Ni payah nak jawab soalan ni. Hati kita bergerak tak? Jawabnya bergerak. Tapi kita tak rasa. Kenapa kita duduk dalam majlis ilmu, kita boleh rasa jasad tak bergerak, fikiran bergerak, perasaan bergerak, hati, kalbu kita tak rasa. Bergerak ke tak bergerak? Walaupun jawapan ni adalah bergerak. Kenapa kita tak rasa? Ulama jawab, contohnya tadi, kita duduk dalam majlis ilmu, kita merasai fikiran kita bergerak, jiwa kita bergerak kerana fikiran dan jiwa itu adalah duduk pada diri kita yang belah kulit. Diri kita yang belah zahir. Diri kita yang qalibi. Tapi kalbu, kita dalam majlis ilmu,
pun adalah bergerak juga, kita tak rasa, kerana qalbu itu duduk pada diri kita belah batin, diri kita belah isi, kita tak berasa mana. Maknanya orang belah diri kulit zahir fizikal ni, kita boleh faham, boleh rasa. Sebab dia tu fizikal, dia tu duduk belah fizikal, belah zahir. Hak belah batin kita tak berapa nampak, tak berapa rasa, tak faham. Sebab dia perjalanan di alam gaib. Jadi perjalanan ini, perjalanan hati ini, dia bergerak daripada satu tempat duduk, daripada satu posisi kepada satu posisi yang lain berlaku. Dan ini disebut dengan nama berpindah maqam hati, daripada satu maqam kepada satu maqam yang lain, maqam yang lebih tinggi. Perpindahan ini berlaku dalam perjalanan hati itu nak kena yakin. Hati itu kena yakin macam mana? Dengan dia rasa. Rasa macam mana? Rasa dalam menyaksikan asma' ataupun sifat ataupun af'al Allah. Dia tengok, dia rasa. Dia rasa, faham? Menghasilkan yakin. Kita buat contoh. Nabi Yusuf AS cerita kepada ayah dia. Inna Rabbi latiful lima yasha' innahu huwal alimul hakim. Nabi Yusuf cerita kepada ayah dia, Nabi Yaqub. Nabi Yusuf kata, sesungguhnya Tuhanku adalah maha lemah lembut. Inna Rabbi latifun, Tuhanku adalah al-latif. Al-latif ini asma', nama bagi Allah Ta'ala. Tuhanku adalah al-latif, maha lemah lembut, lima yasha', dengan apa yang dia kehendaki. Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya dia Allah adalah maha mengetahui. Al-hakim, al-alim, maha mengetahui. Al-hakim, lagi maha bijaksana. Dalam pelajaran hati, kita kena tanya dulu. Dalam konteks keluarga. Nabi Yusuf, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, Nabi Yusuf kata ni, ketika akhir kehidupan dia. Dalam surah Yusuf, ayat bahagian akhir surah Yusuf. Mana kata-kata ni bukan kata-kata Nabi Yusuf kata zaman muda, dah. Quran cerita, kata-kata Nabi Yusuf ni, Nabi Yusuf ungkapkan setelah dia berjumpa semula dengan keluarga dia, zaman dia tua dah. Maknanya, adakah? Kita tanya. Tanya ni nak suruh kita sebagai jalan untuk kita kenal hati kita. Adakah Nabi Yusuf cerita ke ayah dia, Allah ni latif, alim, hakim. Ayah dia Nabi Yaqub dah kenal ke Tuhan? Ayah dia Nabi Yaqub dah kenal ke Allah tu latif, alim, hakim? Nabi Yusuf cerita ke ayah dia. Bukan kerana ayah dia tak kenal Allah tu alim, Allah tu latif, dah. Tapi inilah cerita tentang sepatutnya tajuk perbincangan dalam keluarga. Keluarga itu tak sahaja ayah cerita pasal nak cari harta kepada anaknya, dan anaknya cerita rancang dia nak cari harta kepada ayahnya. Tak sahaja, setakat itu saja. Tetapi keluarga itu istilah perbincangannya berkisah sampai kepada tajuk tentang ketuhanan, tentang perjalanan hati nak mencapai yakin dalam perjalanan dia nak balik kepada Allah. Keluarga mesti bincang tajuk ni. Digambarkan dalam bentuk Nabi Yusuf cerita pada Nabi Yaqub, padahal Nabi Yaqub faham dah. Apa dia tu? Cerita ni nak menceritakan lagi pula, Nabi Yusuf tahu Allah ni latif. Nabi Yusuf belajar mana? Daripada kuliah subuh mana?
ke kuliah duha mana, ke kuliah maghrib mana Nabi Yusuf belajar, maka Nabi Yusuf tahu Allah wal latif. Nabi Yusuf duduk rumah yang pernah menguji dia, menggoda dia, masuk penjara dalam masyarakat, duduk dalam masyarakat syirik. Masa mana Nabi Yusuf belajar Allah tu latif? Kita kenal Allah latif melalui pelajaran tauhid. Kita belajar. Tok Guru kata, Nabi menyatakan, kita pegang. Tapi Nabi Yusuf tahu daripada mana? Dan apa yang Nabi Yusuf tahu tu? Jawab dia, kalau kita nak tengok daripada awal lah, bila Nabi Yusuf dibuang dalam perigi oleh adik-beradik dia 10 orang, jatuh dalam perigi, keluarlah semula, kita kata. Tapi kita, kalau kita di tempat Nabi Yusuf, mungkin kita boleh keluar semula. Kalau ada orang hulur tangan atau hulur kayu, kita mau bawa, dia mau tarik, boleh keluar. 10 orang abang Nabi Yusuf, tolak Nabi Yusuf, lepas tu mereka semua pakat lari belakang. Hingga Nabi Yusuf seorang diri dalam perigi itu. Nak keluar, tak boleh keluar. Panjat, jatuh semula. Bila panjat jatuh semula, maknanya apa? Akal akan berkata, matilah aku dalam perigi ni. Akal kata. Tapi Allah Ta'ala cerita, wa awhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadha. Maka kami ilhamkan kepada Nabi Yusuf. Maksudnya Nabi Yusuf kecil lagi tu. Kami ilhamkan kepada dia. Ayat dia, wa awhayna, kami wahyukan kepada Nabi Yusuf yang masih kecil lagi tu. Masa tu Nabi Yusuf dok siapa lagi umur 40. Bukan umur kenabian lagi. Makna Nabi Yusuf tak sampai umur 40, Nabi Yusuf masih kecil, maknanya lebih kurang umur baru 3, 4, 5, 6, 7 tahun lah kata. Semua tak lama mari. Maka rak mari dari Nabi Yusuf, kamu akan ceritakan balik perbuatan mereka ini menolak kamu dalam pergi ini. Kamu akan ceritakan balik kepada mereka 10 orang abangmu itu, hei Yusuf. Rak mari. Nabi Yusuf pun jadi yakin. Cerita yakin. Akal kata mati. Kalbu, tempat tidur iman ni, kata akan bongkarkan satu hari nanti. Bila akan bongkarkan tu? Tak tahu lah. Akan bongkarkan perbuatan mereka ini satu hari nanti. Qalbu kata. Maknanya dah mati ya. Dan dah mati mesti akan keluar daripada perigi ni. Macam mana cara nak keluar daripada perigi ini? Tak tahu. Dan secara logiknya juga tak tahu bahawa jatuh dalam perigi ini bermakna permulaan kepada perpisahan yang panjang puluh-puluh tahun. Tak sedar tu permulaan tu. Tapi kalbu rasa akan dapat bongkarkan, maknanya akan berjumpa balik setelah ada perpisahan. Yang perpisahannya berapa lama? Tak tahu. Adik-beradik Nabi Yusuf, setelah tolak Nabi Yusuf, semua lagi bermain jauh. Tiba-tiba ada seorang tu kata, woi, jom kita tengok semula Nabi Yusuf dalam perigi tu. Mereka pun datang. Mereka datang ke perigi tersebut nak tengok Nabi Yusuf dalam perigi itu macam mana. Mereka mendapati Nabi Yusuf sudah tidak ada dah. Mereka kata Nabi Yusuf sudah mati. Ada jiwa bekas dah? Bekas yang menunjukkan pada mati. Ada tak? Ada. Mereka kata
perjalanan yang berlaku pada Nabi Yusuf daripada perigi yang kecil keluar, akhirnya duduk rumah yang besar. Keluar duduk rumah yang besar bukan dengan sengaja, bukan dengan dia fikir walaupun rumah tu ada ujian di lepas pada tu. Perubahan itu menerangkan tentang latifnya Allah. Ada satu pelajaran yang menerangkan tentang latifnya Allah. Tapi bagaimana nama pelajaran itu diberi nama dengan disimpulkan dengan suatu asma namanya Al-Latif, Allah Al-Latif. Yang mana? Itu dia ada. Hati dah faham satu pelajaran. Lepas itu tunggu panjanglah masa. Yang mana di masa puluhan tahun yang panjang itu akal akan berdebat dengan qalbu dan jiwa juga akan berdebat dengan qalbu. Kalulah qalbu ni lemah, menang akal, kerana akal menggunakan senjata logik, tak ada keyakinan lagi. Tapi qalbu menang lawan dengan akal. Setelah akal kalah, rasa pula berlawan dengan qalbu. Kalaulah qalbu ni kalah, hilang juga keyakinan tadi. Tapi bila qalbu, rasa lawan qalbu, menang qalbu, kalah rasa, kekal keyakinan tadi. Akhirnya berjumpa. Bila berjumpa, maknanya Nabi Yusuf tahu dah akan berjumpa dengan keluarga dia. Tahu Nabi Yusuf dalam diri dia tahu menerangkan tentang maha mengetahuinya Allah. Tahu Nabi Yusuf adalah tajalliyat kepada Allah tu Al-Alim. Dua. Sebab. Yang ketiga, bila Nabi Yusuf akan jumpa dengan adik-beradik dia? Bila? Nak kita dalam pergi? Akan jumpa petang lagi ke? Ke esok? Ke minggu depan? Ke bulan depan? Ke tahun depan? Ke 10 tahun akan datang? Ke 20 tahun akan datang? Ke 30 tahun akan datang? Tak jumpa lagi. Tempoh yang lama diri menunggu bila lagi akan berjumpa semula dengan adik-beradiknya untuk dia cerita hal yang sebenarnya berlaku. Lawan pula antara akal dengan jiwa. Dua ni bersatu lawan qalbu dan tak tahu bila. Maknanya akal duduk dalam keadaan jahil, tak tahu bila. Soalan mari, bila akan jumpa? 20 tahun dah berlalu. Berapa lama lagi nak kena tunggu? 20 tahun lagi ke? Ke akan mati dalam keadaan tak berjumpa? Dah. Akal tak tahu, tetapi hati ini dalam perjalanan nak kenal Tuhan, dalam perjalanan yakin, merasai kelazatan tak tahu. Kelazatan akal tak tahu. Hati rasa sedap, lazat, akal tak tahu bila akan jumpa. Dan kelazatan hati itu, bila merasai akal tak tahu bila akan jumpa, kelazatan hati itu merasai adalah perjalanan dia mengenali Allah itu adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Akhirnya berjumpa. Nabi Yusuf berjumpa dengan ayah dia. Nabi Yusuf berjumpa dengan adik-beradik dia. Okay, selesai. Ada masalah. Bila berjumpa, Nabi Yusuf kata, Inna Rabbi latifun lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Nabi Yusuf cerita ke ayah dia, Allah tu latif, Allah tu alim, Allah tu hakim. Soalannya ialah, kenapa Nabi Yusuf cerita Tuhan ni tiga asma? Asma Allah ni banyak, tapi Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya 3. Hak 3 ni Nabi Yusuf belajar melalui kuliah subuh ke, kuliah maghrib ke, kuliah duha ke, kuliah apa? Jawabnya Nabi Yusuf bukan belajar dengan kuliah.
Nabi Yusuf kenal Latif, Alim, Hakim, kenal melalui daripada dalam hati dia yang berjalan dalam perjalanan mencari yakin yang lebih tinggi, bukan dengan akal. Kita belajar kenal Allah wal Latif, kau akal dulu. Baru masuk dalam hati. Kalau dah masuk dalam hati. Tapi Nabi Yusuf ni faham melalui hati dulu. Dia cerita ke ayah dia. Baru tubik kuk bibir mulut. Tubik kuk bibir mulut itu dengan kesimpulan asma namanya begini. Al-Latif, Al-Alim, Al-Hakim. Al-Latif makna apa? Al-Latif makna apa? Duduk dalam hati yang menyimpulkan pegangan. Bukan bergantung kepada makna zahir macam kita hari ni. Kita tengok dalam TV, anak kita belajar kat sekolah, Al-Latif maknanya Allah Maha lemah lembut. Lemah lembut macam mana? Fikir apa fikir? Lemah lembut. Lembut macam air ke? Lembut macam apa? Ini jadi orang yang falsafah yang berbelit-belit. Kita tak rasa lagi yakin tu. Kita nak faham. Kita berpinjam sekejap terjemahan bahasa. Lalu kita pun lekat jam di terjemahan bahasa itu. Perjalanan yakin jam kat situ tak dapat meneruskan perjalanan siapa kepada yakin. Nabi Yusuf dah berjalan siapa kepada yakin, baru dia bercerita. Cerita tu masuk dah. Dia cerita Allah wal Latif itu adalah hati yang mengenali latifnya Allah, kenal yang infiali. Infiali itu apa benda infiali? Infiali, kita ada dua, ulama tauhid kata ada dua istilah. Kita buat contoh lah. Satu kilang buat satu produk. Ataupun apa-apalah buat satu nama. Sekarang perjuangan manusia relabelingkan dengan nama-nama. Nama baru tu baik. Macam mana nama baru tu? Dari segi potensi dia, dari segi kekuatan dia, dari segi maknanya ketahanan, bagaimana? Kita buat contoh lah. Kilang buat satu produk, tubuh satu nama. Kita buat contoh hari ni. Nama dia Desa, contoh. Bila dia mula keluarkan, dia bincang nak keluarkan nama. Nama air Desa. Contoh. Nak keluarkan nama, dia pun iklan orang pun dengar. Oh, nama ni. Orang tak cuba lagi dia tu. Maka dengan sebab dia keluar dalam masyarakat dengan nama tu, air Desa lah kita buat contoh. Orang pun cuba. Maka larislah perniagaan dia. Dia menyangka dia sudah boleh berjaya dengan nama itu. Padahal orang baru beli kali pertama nak cuba. Nak teh baru. Tengok tak jadi. Tak kena. Sedap. Baru dia masang. Tak menarik. Orang pun tinggal. Habis dia kat situ. Banding dengan satu produk lain. Telah dipakai puluhan tahun. Orang cari lagi. Kat 100 tahun. Orang cari lagi. Kerana ada mutu. Ada berkesan. Ada baik. Sama tak dua ni? Hak pertama tadi kita kata dia ada nama fi'li. Nama fi'li masuk dalam alam rasa, manusia reject. Kita nak menyelam dalam rasa orang tadi. Kenal fi'li. Kenal nama tu fi'li.
Dengan produk yang dah kat 100 tahun, orang cuba nak lagi kerana berkesan, orang dah tinggal produk itu, orang cari nama produk tu, nama yang infiali. Hari ini kita belajar Allahu al-Latif, Allahu al-Alim. Belajar kat mana? Dengan akal. Maka kita bersebutlah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Sebut pula ilmu. Ya Alim, Ya Hakim, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Alim, Ya Hakim. Ngatuk mata, tidur. Zikir lagi. Ya Alim, Ya Hakim, Ya Alim, Ya Hakim. Lengah belakang, kita berserenda, tidur. Nabi Yusuf cerita kepada ayah dia, ya Allah Ta'ala itu Al-Latif, Al-Hakim. Nabi Yusuf melalui daripada dalam pergi keluar, tunggu bila akan berjumpa balik dengan keluarganya. Oh, panjang tunggu tu. Di situ dia kenal hakimnya Allah. Patut daripada rumah besar tadi masuk dalam penjara pula. Allah, bilik penjara yang kecil tadi menjadikan dia tanya lagi pula, bila akan keluar, bila akan berjumpa dengan adik-beradik, bila akan berjumpa dengan ayah. Keluar, lepas tu keluar jumpa dengan adik-beradik dia, maknanya dia rasa indah makna hakimnya Allah. Akal kata bila, hati kata akan dekat. Akal tanya lagi bila, hati jawab makin dekat dah. Hati itu kena hakimnya Allah. Hati itu kena hakimnya Allah. Itulah jawapan yang hati beri kepada akal yang bertanya bila lagi, bila lagi. Yang akal itu adalah suatu kejahilan. Jadi sini Nabi Yusuf cerita kepada Nabi Yaakob 3. Kenapa 3 asma saja? Jawabnya 3 bukan 3. 3 tu contoh. Kerana Allah Ta'ala waktu kita kata dia Rahim, masa tu dia juga Jabbar. Rahim makna baik, makna lembut-lembut, makna kasih sayang. Jabbar makna kerah. Maknanya kalau manusia gak ganah lah. Bukan mana masa dia Rahman, dia Rahim, dia tidak Jabbar. Dah. Masa dia Rahman, dia adalah Jabbar. Masa dia Latif, dia adalah Qahar. Tapi kenapa kita kata Ya Rahman? Waktu itu kita tak sebut Ya Qahar. Kita tak sebut kerana pada waktu itu kita berdiri, hati kita berdiri di situ. Maknanya di mana hati berdiri, kalau perjalanan hati nak menuju kepada yakin tadi, di mana hati berdiri, dari sudut itu dia melihat sudut kehidupan yang itu dia nampak asma sifat satu hal tu. Bila Nabi Yusuf kena Al-Latif, bila mana daripada perigi yang kecil keluar duk besar. Tapi hati bukan tengok itu saja. Pada sudut itu hati melihat, maka hati menyaksikan latifnya Allah. Lagi bila duduk dalam penjara yang kecil keluar dari orang besar, hati menyaksikan latifnya Allah pada sudut tu. Tapi dari sudut tu hati juga bertanya, bila akan jumpa dengan adik-beradik aku ni? Hati bertanya, akal tak nak jawab. Akal bertanya, hati menjawab. Dialog antara dua ni timbul satu lagi. Hati mengenali hakimnya Allah. Makna kena hakim Allah, hati duduk pada posisi yang lain daripada waktu tadi dia kena latifnya Allah. Bab yang berbeza. Maka
Dia tengok pada sudut yang berbeza, maka dia kena asma yang berbeza. Contoh duduk tempat berbeza tadi di 3 tempat, tapi hati bukan duduk 3 tempat je. Seluruh perjalanan menuju kepada yakin yang matang tadi adalah perjalanan duduk di tempat duduk yang berubah-ubah semua. Lagi maju, lagi dekat, lagi maju, lagi dekat, lagi maju, lagi dekat, lagi maju, lagi dekat. Lagi dekat kepada kematian. Adalah menghampiri, adalah hati itu belajar menghampiri natijah kena jalan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendekati jalan nak kena uluhiyah Allah Ta'ala adalah dia menghabisi, berjalan cuba menghabisi pelajaran kena rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia cuba menghabisi perjalanan rububiyah kerana nak menyempurnakan pelajaran kena uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia perjalanan hidup yang penuh dengan ujian yang berliku-liku. Hati itu tidak duduk setempat, duduk tempat yang berbeza. Apa tak? Kalau perasaan berjalan kita nampak, fikiran berjalan kita nampak, hati berjalan payah sikit nak nampak. Payah macam mana? Kita buat contoh ke dalam lagi, contoh lebih jelas lagi lah. Kita tidur, malam kita tidur, kita zikir-zikir, kita pun terlena. Bila kita terlena, kita mimpi. Dalam mimpi itu kita tengok kita berada di rumah tok kita, rumah kayu, rumah tok kita tahun 70-an dulu. Contohlah, kita nampak diri kita duduk dalam rumah tok kita. Tiba-tiba dalam mimpi itu kita mendapati, dalam mimpi itu kita berada di atas pucuk bukit, di atas bukit. Tiba-tiba pula kita ada di dalam kelas sekolah rendah kita dulu. Kenapa tiba-tiba daripada rumah nenek, rumah tok tadi, tiba-tiba berada atas bukit, tiba-tiba berada di dalam kelas? Dalam alam realiti dah macam tu. Alam realiti ialah kalau kita duduk rumah tok kita turun kok tangga naik bukit baru berada atas puncak bukit. Tapi dalam mimpi, daripada rumah tok tiba-tiba dia ada atas puncak bukit, tiba-tiba je masuklah kelas naik. Apa benda tu? Jawapan ulama jawab, itu nak menerangkan tentang perjalanan rohani adalah lebih laju daripada perjalanan jasad. Tempat berubah dia, tempat berubah tempat duduk dia adalah lebih laju daripada jasad. Tempat berubah tempat duduk itu dinamakan perubahan maqam. Maknanya dia duduk rumah tu satu maqam, rohani melihat satu sudut. Tiba-tiba duduk atas bukit adalah berada pada satu maqam, lihat sudut yang lain pula. Hak pertama nampak Al-Latif, hak kedua nampak Al-Alim. Tiba-tiba dia dah kelas pula. Mana rohani duduk pada makom yang lain. Tengok satu sudut yang lain pula, nampak Al-Hakim pula. 3 sudut yang berbeza itu adalah tengah jalan perjalanan yang tak sampai lagi ke destinasi. Tengah jalan perjalanan yang tak sampai lagi ke destinasi. Perjalanan tu berjalan, bergerak daripada satu tempat duduk kepada tempat duduk nombor 2, kepada tempat duduk nombor 3, lepas tu bergerak lagi, sampai mati bergerak. Maka di peringkat pertama kena latif Allah, peringkat kedua kena alim Allah, peringkat ketiga kena hakim Allah. Pelajaran yang lain lagi kena hak lain pula. Cuma nak cerita, dalam cerita Nabi Yusuf ni, nak cerita Nabi Yusuf nak cerita kepada ayah dia. Pelajaran yang Nabi Yusuf nak cerita ni, ayah dia faham dah, tapi nak mempertegaskan bahawa kehidupan ini rahsia dia duduk dalam rahsia tauhid. Satu.
Kita akak level pengajian. Makna kehidupan ini duduk dalam rahsia tauhid adalah, makna dia adalah kehidupan ini duduk dalam mengenali af'al dan sifat dan asma Allah. Kita akak lagi perbincangan ni. Makna hidup ini duduk dalam rahsia kenal asma dan sifat dan af'alnya adalah hidup ini maknanya kena duduk dalam rahsia, kena latif dia, alim dia, hakim dia. Tapi bukan 3 tu saja. Masuk semualah Ar-Rahman, Ar-Rahim yang tidak disebut pun. Kerana semua perjalanan kena asma tadi adalah perjalanan mengenali Allah, ismul jami' li jami'i asma' sifat. Lafzul jalal Allah jalla jalalah itu adalah nama tu. Nama bagi zat yang wajib al-wujud, yang menjadi nama yang menghimpunkan segala asma' sifat. Kita tengah asma' sifat tengok pada sudut-sudut yang berbeza kerana berada pada kedudukan yang berbeza. Semua sekali itu al-ihatah yang meliputi Allah. Kena Allah, kena uluhiyah dia, mati ya. Jatuh. Sebelum mati ni, perjalanan kena dia, perjalanan yakin kepada dia. Dalam bentuk kita tahqiq diri kita melaksanakan tanggungjawab khalifah dia di bumi dia. Kita lemah minta qawi. Tengok pada qawi Allah. Kita miskin tengok pada ghani Allah. Tengok. Waktu tengok itu qalbu berubah dan berpindah-pindah. Bukan dia statik dah. Tapi kita tak berasa sebab dia duduk dalam. Fikir yang berpindah-pindah berjalan, kita rasa tak? Boleh rasa. Rasa berpindah-pindah. Masa mari kuliah, boleh duduk serabut. Serabut fikir kat rumah tu. Makin lama makin tenang, makin lama makin tenang. Maknanya apa? Rasa itu juga berpindah-pindah. Kita boleh rasa. Sebab apa? Kerana duduk dah di kulit, di fizikal kita, diri mulki. Kalbu kita tak rasa kerana dia duduk pada diri malakut, dia duduk pada lapisan malakut, duduk pada diri yang batin, diri yang kita tak nampak, diri belah isi. Jadi maknanya akidah itu kita nak faham dengan akal tak boleh. Qadariyah faham dengan akal, akhirnya jadi sesat. Mesti pahaman itu dia bermula daripada zikir. Tu rohani berjalan sampailah dia meninggalkan akal. Kita zikir, kita terlena, rohani meninggalkan akal, dia berjalan lagi. Lepas tu kita tawajuh lagi, sampailah akal tu balik semula. Masa mula dia meninggalkan akal, dia berjalan sendirian dia. Keadaan kita macam keadaan Nabi Yusuf dengan mimpi dia. Lepas tu zikir lagi, tawajuh. Dalam mengatuk tu, akhirnya akal balik semula, melihat sama dengan akal macam yang Nabi Yusuf lalui ketika dalam perigi tadi. Nabi Yusuf lalui dalam perigi bukan tengah tidur. Akal ada sekali. Tapi dalam perlawanan akal dengan qalbu itu menang, akal tidak dapat nak menundukkan qalbu kerana akal itu lebih lemah daripada qalbu. Qalbu itu lebih kuat. Dan dia berjalan mencari kesempurnaan yakin tadi. Tengok satu asma. Hak kita bawa zikir dulu bila mulut supaya dia masuk dalam hati. Jadi di sini kadang-kadang perjalanan qalbu tu berlawan dengan akal, kadang-kadang bersepahaman dengan akal. Ada apa
bersepahaman dengan akal ke, berpalah dengan akal ke, tak kisahlah. Yang penting dia duduk dalam kekuatan dia. Tak boleh dia tak ada kekuatan, ikut akal saja. Tak berjaya. Maka daripada sini mustahak kita tengok betapa pentingnya zikir. Zikir ni luar lah. Zikir ni luar lah. Kemudian dia mendaki kepada tahmid, tasbih, tamjid. Dalam tamjid ada ta'zim. Hak luar ni, hak luar ni kita nak harungi belaka. Kalau kapal kecil tak nak harungi ombak besar. Ombak besar mesti diharungi dengan kapal yang besar. Maka zikir yang banyak ni, zikir apa? Ni kita kena belajar satu bab yang lain lah pula. Contohnya Nabi mengajarkan kepada anak dia Al-Hasan. Nabi tahu dah Al-Hasan akan dibunuh. Dan yang bunuh Al-Hasan ni isteri dia. Allah, isteri yang macam mana tergamuk bunuh suami. Kita kata. Dia belajar, hoi, isteri yang macam mana tergamuk bunuh suami. Jawapan dia, isteri dia, hak bunuh dia tu adalah anak saudara Sayyidina Abu Bakar. Allah, anak saudara orang bagus sekali. Macam mana boleh buat benda yang tersangat keji bunuh suami? Ini kehidupan. Jadi Nabi tahu dah, Nabi ajar satu perkara. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita. Panjang hasah. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram tu kita fahamlah tamjid. Tabarakta Rabbana ni apa benda? Tabarakta Rabbana, kita bubuh dalam kunut. Apa benda yang kita sebut dalam kunut Tabarakta Rabbana wa ta'alaita? Benda tu Nabi ajar kat cucu dia. Apa benda tu? Tabarakta daripada perkataan tabaraka, daripada perkataan berkat. Berkat maknanya bertambah, makin banyak, dah kurang-kurang berkat. Tabarakta, hei Tuhan yang segala keberkatan duduk di tangan-Mu lah. Engkaulah ya Allah yang memiliki segala keberkatan. Dia maya tawazan tafa'ala. Bukan baca bahasa Arab. Tafa'ala maknanya dia berlawan-lawan. Berlawan-lawan. Kita kata Allah Ta'ala. Ayat kursi kata wa huwal aliyyul azim. Allahul ali. Tapi hak kita dengar ulama sebut Allah Ta'ala atau wazan tafa'ala makna berlawan. Berlawan dengan siapa? Soalan kasar cakap. Berlawan dengan siapa? Tubik Ta'ala, tubik tabaraka tu. Soalan bunyi kasar sikit lah. Tapi orang yang belajar bahasa Arab kena tanya pelajaran ni supaya nampak perbezaan keagungan Allah dengan hak makhluk belawang-belawang ni. Jawapan mudah. Jawapan tak ada agak. Jawapan ni boleh jadi keliru. Orang keliru dia faham lainnya. Tapi jawapan mudah. Jawapan ni kena belajar lagi dalam. Antara tahmid dengan tamjid. Tahmid itu alhamdulillah. Dengan tasbih subhanallah. Kadang-kadang ada kita kena pasangkan dia. Fasabbih bihamdi rabbika. Tasbih. Bertasbihlah kamu dengan memuji. Ada tasbih, ada tahmid. Sepasang. Dalam sujud ada hak ni. Subhana rabbiyal a'la tasbih wa bihamdi tahmid. Dalam sujud ada tasbih dan tahmid, ada sepasang. Dalam rukuk pun macam tu juga. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, makna dia ada tasbih, ada tahmid, ada sepasang.
seolohnya sepasang ni naik, berlomba naik. Maka lahirlah sirah tadi, tabaraka dengan ta'ala. Tinggi makna tamjid, bukan makna tahmid saja, dan bukan makna tasbih saja, tapi makna gabungan antara tahmid dengan tasbih terbentuk suatu kedudukan yang lain pula. Tasbih kita kata tinggi tasbih ni. Nabi tengok malaikat, Nabi tengok Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Habis cerita tu. Langit ketujuh. Habis langit tujuh langit, tujuh tingkat. Ketujuh. Habis cerita tu. Tapi cerita Isra Mi'raj mari dalam bentuk bukan Nabi sampai langit ketujuh, Nabi pun turun. Tak, ada lagi atas. Ada lagi atas tu. Kat mana? Rahsia. Rahsia ni tak boleh diceritakan. Kalau boleh diceritakan, nak suruh buat faham, nak suruh dapat kepahaman, kalau boleh diceritakan, cerita lah. Buah nama. Biar ada huraian. Kalau tak ada, kalau lah benda ada, tak nak huraian, nak faham macam mana? Benda ada, huraian lah. Walaupun kurang kena, kurang tepat pun, nak pinjam untuk faham saja. Buah nama, baru sedap cerita, baru boleh nampak. Tak ada huraian, tak faham. Maka dibubuh nama tamjid. Jadi 3. Tahmid, tasbih, tamjid. Tahmid maknanya puji, tasbih mensucikan, tamjid mengagungkan. Makna apa 3 tu? Makna 3 tu, makna hak kita terjemah sebenarnya bukan lengkap, tepat, betul, 100%. Jom. Nak pinjam bagi faham. Faham sebenar macam mana? Faham sebenar bawa dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah, rasa. Baru rasa mani. Tahmid. Satu lagi. Tasbih pula. Tasbih maknanya mensucikan Allah daripada segala kekurangan adalah dalam bentuk memuji dia. Macam mana tu? Nak rasa, nak faham macam mana? Hati kena rasa, nak cukup dengan akal. Kita subhanallah, 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 ngatuk mata, rasa lagi. Baru boleh rasa. Tasbih adalah mensucikan macam mana? Hati belajar rasa. Tapi nak habis lagi, satu lagi. Tamjid adalah himpunan antara tasbih dengan tahmid. Di situ alam di luar pula. Alam rasa, nak rasa, belajar rasa, faham. Luar pula. Bawa Nabi bawa contoh yang dia pandukan kepada cucu dia yang akan kena bunuh. Maknanya dok kisah lazat sedap dunia, dok kisah dah kan sedap lagi ada di akhirat tu. Mata hati nak belajar tengok begitu. Maka Nabi sebut tabarakta rabbana wa ta'alaita. Betul tawajuh. Tabarakta rabbana wa ta'alaita. Rasa itulah yang menyebabkan diri sanggup meninggalkan dunia kerana nak duduk lebih sedap lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kunut yang kita baca. Tapi oleh kerana kita baca dengan lidah tak sampai. Hati itu dia belajar maknanya ada tingkat-tingkat dia. Maka tingkat-tingkat itu kadang-kadang berjalan sampai ke tingkat itu melalui dia kenalah asma yang berbeza. Hati duduk menghayati asma yang berbeza. Maka tajalliya hasil keyakinan, dan itulah yang kita nak belajar dapat. Jadi dapat ni bukan dengan belajar macam ni, tapi dapat itu dengan kita menghayati jalanan tadi. Belajar lawan nafsu. Malam, siang, belajar lawan nafsu dengan memandang kepada keagungan dan kebesaran Allah, sama ada dari sudut asma'nya ataupun sifatnya ataupun afalnya. Kita nampak hati itu
bukan duduk di satu tempat, tapi dia berada dalam perjalanan. Inilah yang kita nak petik daripada perjalanan akidah yang sahih yang kita kena faham. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan kita kepada keampunan dan keredaan dia. Allahumma alif baina qulubina wa wahhid sufufana wajma' kalimatana. Allahumma ja'alna min awliyaika as-salihin wa ibadika al-muqarrabin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma ansuril mujahidin al-murabitin di Palestin. Allahumma ahlikil yahuda al-laduda wa man awanahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.